Simpanan emas bukanlah simpanan yang ajaib. Ia bukan jalan singkat untuk kita kaya, tetapi merupakan salah satu cara yang selamat untuk kekalkan nilai keuangan. Okey, secara purata keuntungan emas sekitar 10% setiap tahun, tetapi keuntungan sebenar bukan datang daripada emas ini sendiri, tetapi daripada ilmu dan cara urus keuangan yang betul. Okey, secara asasnya ada 3 kaedah utama nak jana keuntungan dengan emas. Yang pertama, beli emas dan simpan. Okey, beli emas bila ada lebihan duit, simpan dan jual bila harga naik atau kita perlukan tunai. Logiknya mudah. Apabila nilai duit kertas jatuh, harga emas akan meningkat. Lihat saja perbezaan harga emas 10 tahun yang lalu dengan hari ini. Harganya sangatlah jauh berbeza. Okey, kaedah kedua adalah trading, iaitu beli ketika harga rendah dan jual semula ketika harga tinggi. Namun strategi ini memerlukan ilmu analisis pasaran dan pengalaman membaca pergerakan harga emas dunia. Okey, tak semua orang sesuai untuk kaedah ini kerana turun naik harga emas ni sukar nak dijangka dan memerlukan masa. Dan untuk untung lebih tinggi, tuan-puan perlukan modal yang besar, sekurang-kurangnya 250 gram, 1 kilogram dan ke atas. Okey, kaedah ketiga adalah berniaga emas. Dengan menjadi dealer public gold, setiap transaksi pelanggan yang dibantu akan memberi insentif tetap. Okey, dealer akan memperolehi pendapatan bukan semata-mata daripada kenaikan harga emas, tetapi melalui usaha mendidik dan membimbing lebih ramai orang menyimpan emas dengan cara yang betul. Okey, kekayaan sebenar bukan diukur pada seberapa banyak emas dijual, tetapi seberapa banyak emas yang berjaya kita kumpul. Okey, siapa yang faham ilmu dan sabar dalam simpanan akan sedar bahawa keuntungan emas bukan datang dalam sekelip mata, tetapi melalui disiplin dan masa. Okey, so bagi yang ingin mulakan tabungan emas dan menjana pendapatan bersama Public Gold, tuan-puan boleh isi borang sign up untuk saya bantu tuan-puan daftar sebagai penyimpan emas dan bimbing tuan-puan dalam langkah dan cara-cara simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.